Pernah tak anda bercakap seorang diri di tempat awam dan tiba-tiba sedar ada orang lain sedang memerhati anda dengan pandangan yang pelik? Atau mungkin meja kerja anda kelihatan seperti baru dilanda taufan, manakala meja rakan sekerja anda tersusun rapi seperti bilik pameran IKEA. Kita hidup dalam masyarakat yang obses dengan kenormalan, kemas, teratur, sentiasa positif. Sebarang tabiat yang terkeluar dari acuan ini akan cepat-cepat dilabel aneh, malas atau lebih teruk, gila. Ini boleh membuatkan kita rasa terasing dan salah faham. Tetapi, bagaimana jika tabiat-tabiat pelik ini bukanlah satu kelemahan, tetapi sebenarnya petanda kepada sesuatu yang jauh lebih hebat? Bagaimana jika ia adalah tanda-tanda tersembunyi bagi IQ yang tinggi? Mari kita bongkar 5 tabiat mental yang sering dianggap aneh, tetapi sebenarnya adalah ciri-ciri minda yang genius. Tabiat pertama, bercakap dengan diri sendiri. Tidak, ini bukan tanda anda akan gila. Sebaliknya, ia adalah satu proses yang dipanggil pemprosesan lisan. Apabila anda menyuarakan fikiran anda sebenarnya memaksa otak anda untuk menyusun maklumat yang tidak tersusun. Ia seperti mengadakan mesyuarat dengan pekerja anda yang paling bijak, iaitu diri anda sendiri. Kajian menunjukkan bercakap dengan diri sendiri dapat meningkatkan daya ingatan, fokus dan kemahiran menyelesaikan masalah. Anda bukan pelik. Anda cuma sedang menjalankan proses self-auditing yang sangat efisien. Anda sedang menjelaskan idea kepada diri sendiri, mencari kelemahan dalam logik anda dan mengukuhkan laluan neural. Tabiat kedua, meja atau bilik yang bersepah. Masyarakat sering menyamakan kekemasan dengan disiplin dan kecerdasan. Meja kemas, minda kemas. Tetapi sains mencadangkan sebaliknya. Ia adalah kekacauan kreatif. Satu kajian dari University of Minnesota mendapati bahawa individu dalam persekitaran yang bersepah menghasilkan idea yang lebih kreatif berbanding mereka yang berada di dalam bilik yang kemas. Mengapa? Kerana persekitaran yang tidak teratur membebaskan minda anda daripada belenggu pemikiran konvensional. Ia menggalakkan pemikiran divergent, di mana anda melihat hubungan antara perkara yang kelihatan tidak berkaitan. Meja yang bersepah bukan tanda minda yang bersepah. Ia mungkin tanda minda yang terlalu sibuk menjana idea-idea hebat untuk risau tentang menyusun kertas. Tabiat ketiga, kecenderungan untuk menjadi burung hantu atau berjaga malam. Pepatah lama mengatakan, siapa cepat bangun, rezekinya melimpah. Tetapi, beberapa kajian korelasi mendapati hubungan antara individu yang suka berjaga malam, night owls, dengan skor EQ yang lebih tinggi. Satu teori popular ialah Savannah IQ Interaction Hypothesis yang mencadangkan bahawa individu yang lebih bijak lebih tertarik kepada tingkah laku yang baru dari segi evolusi. Aktiviti pada waktu malam adalah sesuatu yang baru bagi manusia. Nenek moyang kita tidur apabila matahari terbenam. Penggunaan api dan kemudiannya elektrik membolehkan kita menakluki malam. Individu yang lebih bijak mungkin adalah yang pertama meneroka sempadan baru ini. Ketenangan dan kurangnya gangguan pada waktu malam juga menyediakan persekitaran yang ideal untuk pemikiran mendalam, pembelajaran dan kreativiti. Tabiat keempat, keresahan sosial atau rasa kekok di khalayak ramai. Ini mungkin kelihatan berlawanan dengan intuisi. Bukankah orang bijak sepatutnya pandai bergaul? Tidak semestinya. Minda yang sangat aktif sering mengalami analisis paralisis dalam situasi sosial. Apabila seseorang berkata, "Hai, apa khabar?" minda biasa akan menjawab, "Khabar baik." Minda yang sangat analytical mungkin akan memproses. Adakah dia benar-benar maksudkannya? Apakah nada suaranya? Apa motif dia? Apa jawapan yang paling efisien dan tepat? Beban kognitif yang tinggi ini membuatkan interaksi sosial yang mudah menjadi sangat meletihkan. Mereka bukan antisosial, mereka cuma hypersosial. Di dalam kepala mereka sendiri mensimulasikan
1000 perbualan dalam satu masa. Selain itu, perbualan ringan, small talk, seringkali terasa tidak bermakna bagi mereka yang dahagakan perbincangan mendalam tentang idea dan konsep. Tabiat kelima, sikap sinis dan humor gelap, dark humor. Orang yang sinis sering dianggap negatif. Mereka yang suka humor gelap pula dianggap pelik atau tidak bermoral. Tetapi, kedua-dua ciri ini memerlukan tahap pemprosesan kognitif yang tinggi. Untuk memahami humor gelap, otak anda perlu memproses pelbagai lapisan makna secara serentak. Anda perlu faham konteks literal, konteks yang tersirat, norma sosial yang dilanggar, dan ironi di sebaliknya, semuanya dalam beberapa saat. Kajian dari Medical University of Vienna mendapati bahawa orang yang menghargai humor gelap cenderung mempunyai IQ verbal dan non-verbal yang lebih tinggi serta tahap agresif yang lebih rendah. Sikap sinis pula sering lahir daripada keupayaan untuk melihat corak dan kelemahan dalam sistem yang kompleks, sama ada sosial, politik atau peribadi, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ia bukan negativiti, tetapi satu bentuk realisme yang tajam. Jadi, apa kesimpulannya? Jika anda mempunyai salah satu atau kesemua tabiat ini, jangan risau. Anda bukan rosak. Anda bukan pelik dalam erti kata yang negatif. Anda mungkin cuma beroperasi pada frekuensi yang berbeza. Minda anda mungkin sebuah enjin berprestasi tinggi yang kadang-kala mengeluarkan bunyi yang aneh atau asap yang ganjil kerana ia sedang memproses dunia pada tahap yang lebih mendalam. Kecerdasan bukanlah sekadar markah peperiksaan atau keupayaan menghafal fakta. Ia adalah tentang cara unik anda melihat, memproses dan berinteraksi dengan realiti. Jadi, raikan keanehan anda. Berdamailah dengan meja anda yang bersepah. Teruskan bercakap dengan penasihat terbaik anda, diri anda sendiri. Kerana di dalam keanehan, itulah mungkin tersimpan genialiti anda yang sebenar.